ESP Tahumah. Hari ni kita ada aktiviti fishing plot dekat Kamuting sini. Tapi I memang orang yang introvert, I susah nak cakap dekat dia. Tak tahu macam mana sih. Okay, hari ni kita ada fishing complot dekat Selinsing. Ni tempat kita berkumpul saja. Tapi tengok semua peserta dah start mancing sebab tak boleh tahan tengok ayat cantik hari ni. Tangan dah menggigil. Nak beli. Tengok sekejap lagi ada siapa yang strike dulu. Semua set, main set. Kejap lagi kita nak masuk dalam spot sana dalam 5 minit 10 minit. So sekejap lagi kami akan lead dengan kereta hitam ni. So follow je kereta ni. Lepas tu dekat sana nanti kami nak briefing set sikit je. Lepas tu dekat situ je kami akan bagi apa? Barang-barang apa semua yang kami ada cakap kan. Siapa yang register tu nanti akan dapat lah. So sampai dekat sana nanti baru kita mula. Okay, tak ada apa kot, tu je. Ui, peserta tadi ramai pun sebab kami duk ingat bajet 20 orang ya. Tadi yang main tadi pun 40 pun. 40 orang main. Oh, register yang semalam kemarin dalam 20-30 orang. Yang main penuh. Ham! Hello guys, kita nak pergi terjah peserta-peserta ESP Complot kali ni. First kita nampak tu geng tu, mereka dah strike dah tu. Tunjuk sikit. Okay, jom kita nak pergi tengok peserta-peserta yang lain. Mereka ada strike ke tak ada? Jom. Tadi tiba-tiba dia sana panggil lagi macam dia strike lagi. Alah lucu. Lucu. Okey, bukan lagi. Kita jom. Sekarang hujan guys. Kami nak cari peserta semua. Mereka lari masuk ke kawasan lorong sawit ni. Kalau tengok ni, nampak satu motor, satu orang. Daripada 40 orang tadi, nampak seorang je. Kejut 2 kali. Okey, aduh boleh ya. Kita hari ni sangat kagum dan kita bangga tengok generasi sekarang pakai Rod UL main haruan. Yang member 3 orang tu, 2 orang pada mereka pakai UL. Seorang dah strike haruan saiz 36 cm. Memang padu. Boleh lah. Lepas tak? Macam mana perasaan? Perasaan okey lah. Kalau lucu try lagi. Pakai sofrok apa tadi? Pakai sofrok Gami. Gami, best ke Gami? Best. Ini sedap. Mantap sangat. Ada 10 minit lagi sebelum pukul 12 tengah hari. Tak ada pukul 4 Ini leading sekarang. Siapa akan Siapa akan dapat ni? Kalau ada orang potong last minute 10 minit terakhir ni, memang Rod ni dia punya. Tapi kalau tak ada, ada dekat line. ni yang paling besar yang kami dapat tengok 46 cm. Agak-agak ada siapa-siapa dah yang lebih lagi. Ada lagi lebih tak? Kalau lebih 50 ke 60 abang mai. Sebab kalau tak ada, memang jatuh dekat 46 tu je lah. So, siapa yang 46 tu siapa? Okay. Sini kan? Pak Hadiah lah. Okay. Betul. Thank you. Settle everyone. Thank you very much. Bye bye. Terima kasih ESP. ESP Fishing Complot. Kita jumpa lagi. Let's go.